piano sikit je. Tak record. Tak record. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam rancangan Hari Ahad bersama Syairah. Saya Syairah, saya lah pengetua, pengurus dan juga penyelia untuk channel ni. Welcome back to this channel. So hari ni plan kita, agenda kita adalah untuk buat baked mac and cheese. Sebab nak dijadikan cerita semalam kita orang ada family gathering sikit lah untuk menyambut orang-orang yang kelahiran bulan April dan juga bulan Mei dalam family Syairah. So Syairah masak baked mac and cheese untuk kita semua makan lah. Tapi apparently Syairah bake sikit je sebab tak sangka habis tau. Syairah dapat rasa macam sikit-sikit je lah. 3 makaroni je Syairah dapat rasa. So hari ni kita akan repeat balik buat baked mac and cheese itu. Tapi kan, I rasa kenikmatan untuk seseorang yang dah penat-penat masak adalah bila dia tengok orang lain sangat enjoy masakan diorang. Bila diorang tengok orang lain tu bertambah-tambah bila makan masakan diorang. Apa nak tunjuk korang? Tadi Syairah pergi kedai, Syairah belilah untuk, kan kita nak buat baked mac and cheese. Cuma kita tak ada sauces dia yang macam ni. Dia punya carbonara ni, Syairah beli ni. Syairah beli sos pasta tomato. Lepas tu ni lagi, ni 2. Syairah beli ni 1. Sebab makaroni semua dah ada. Makaroni dah ada, cheese dah ada. Apa lagi dah ada? Susu segar dah ada. So kita akan balik ke rumah and buat baked mac and cheese tu sama-sama. Walaupun korang tak tolong tak, ya Allah, tapi nanti aku kena. Bye korang. Stay tune. Boiling. Dan kita boleh masukkan susu, masukkan sikit-sikit. So kita tak nak dia jadi too creamy. Kita masukkan Prego in all of it. Water. Panas. In.
cukup. Kamu tak ada Semua dah okey. Oregano sikit je, tak ada bau. Oregano sikit je. Organic. Kamu tak ada situ. Kita makan. Tak apa. Boleh. Dah cukup. Dah. Betul tak? Payah basuh ya tak kuat tu. Okey. Asin. Final look. Big mac and cheese. Punya sauce. That beauty. Korang boleh nampak ke? Tak tahu lah. Lepas rekod tapi slow mo. Kali ni dah 20 minit cakap tak rekod. Korang tak rekod. Penat lah aku tunjuk mac and cheese ni. Aku siap berposing-posing dengan mac and cheese aku ni. Tapi tak rekod. Saya just nak cakap mac and cheese yang saya dah buat ni sedap. Korang patut cuba. Sebab dia resepi ringkas, simple, padat tapi kenyang. Itu yang saya cakap. So, sangat sesuai untuk orang yang pagi-pagi nak pergi kerja tapi dia buat bekal. Kalau korang tak tahu nak masak apa, korang boleh buat baked mac cheese ni. Lepas tu Syairah ada share salah seorang kawan Syairah yang dia boleh masak bekal dia 30 minit je dah siap. Aku tak boleh cakap pasal orang lah. Itu kira mengumpat lah. Tapi dia cakap benda baik. Maksudnya dia pandai manage masa. Sebab kalau Syairah 30 minit dalam dapur tak sempat. Saya tak 30 minit nak masak satu nasi dia berserta dengan satu hidangan. Tak. Terbakar dapur tu aku buat. Sekali potong bawang. Lepas habis potong bawang, Syairah basuh tangan. Nak potong apa? Carrot pula. Kita potong carrot. Potong carrot, dah iris. Lepas tu nak ke pisau balik, basuh tangan lagi. Lepas tu potong carrot. Lepas tu nak potong apa? Tomato. Basuh tangan lagi. Mana tak 30 minit aku memang tak sempat. Syairah at least kena ada dekat dapur tu 1 jam. Sebab yang dia tanya, mungkin tak ada yang tanya pun, tapi saya just nak cakap, saya terpaksa makan dalam bilik ni sebabnya dekat luar tu tengah adanya music festival yang dilancarkan oleh DJ Adam, which is saya lah. Jadinya kalau saya buat video dekat luar tu, video ni kena mute. Tak boleh ada background, copyright background nanti. So simple tapi sedap gila. Dah 10 kali puji di sini ni. Jikalau video ini terhenti di sini, saya Syairah nak mengucapkan terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya untuk hari Ahad kali ini buat mac and cheese, baked mac and cheese. Walaupun ada klip yang tak direkod oleh saya, tapi apakan daya, mungkin bukan rezeki korang untuk melihat. Tapi apa-apa pun, terima kasih. And enjoy. Dah habis, tak kena enjoy ke? Okay, jangan lupa like, comment, share and subscribe channel saya. Tujuan untuk video kali ni. Bye-bye. Cubaan kedua Syairah untuk tidak rekod. So macam ni lah rupa dia yang sebenarnya kita buat tu, baked mac and cheese. Tapi ni tak akan ada cheese tarik lah sebab ni dah dipanaskan daripada pagi. Tapi rasa dia kurang tarik.
bio dia.